Kolej Komuniti Kuala Langat merupakan salah satu institusi yang menawarkan pendidikan teknik dan vokasional ataupun TVET di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi. Dengan kampus berkeluasan 15 ekar, Kolej Komuniti Kuala Langat mempunyai tenaga kerja melebihi 100 orang dan boleh menempatkan 1000 orang pelajar dalam satu sesi pengajian. Pada awalnya, Kolej Komuniti Kuala Langat menawarkan hanya 2 program sijil pengajian, iaitu Sijil Teknologi Maklumat dan juga Sijil Perakawanan Perniagaan sebagai ambilan pertama. Kini, Kolej Komuniti Kuala Langat dan juga Kolej Komuniti Kuala Langat Cawangan Sepang telah menawarkan 1 program di peringkat diploma dan juga 7 program di peringkat sijil. 8 program yang ditawarkan adalah Diploma in Sound and Lighting Technology, Sijil Teknologi Maklumat, Sijil Reka Bentuk dan Pembuatan Perabot, Sijil Pengoperasian Perniagaan, Sijil Animasi 2D, Sijil Teknologi Elektrik, Sijil Pengembaraan Pelancongan, dan Sijil Perkhidmatan Logistik. Demi melahirkan graduan TVET yang unggul, semua program di Kolej Komuniti Kuala Langat dan juga Kolej Komuniti Kuala Langat Cawangan Sepang telah mendapat akreditasi penuh oleh pihak MQA, NBOD dan juga telah mendapat persijilan antarabangsa ISO 21000:2018. Selain program sepenuh masa, KKKL juga menjalankan kursus pendek pembelajaran sepanjang hayat bagi memberi peluang kepada komuniti untuk menambah kemahiran dan pengetahuan mereka dalam pelbagai kluster. Kluster tersebut adalah catering dan sajian, komputer dan teknologi maklumat, kecantikan dan dandanan, jahitan dan pakaian, kerohanian dan keagamaan, perniagaan dan keusahawanan, grafik dan multimedia, hospitality dan pelancongan, elektrik dan elektronik, robotik, program industri, dan seni kreatif. Bagi meningkatkan pembudayaan reka cipta digital, Kolej Komuniti Kuala Langat telah diiktiraf sebagai My Digital Maker dari NDEC. Selain itu juga, Kolej Komuniti Kuala Langat aktif dalam bidang sukan sehingga menjadi hub pusat tempuan datang oleh KPT bagi tahun 2023 hingga 2025. Dengan menawarkan program-program yang berkualiti, saya yakin dan percaya Kolej Komuniti Kuala Langat akan terus mendapat tempat di hati masyarakat untuk pendidikan sepanjang hayat dan juga mendapat tempat untuk anak-anak menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Kolej Komuniti Kuala Langat, pintu ke arah kemajuan.